Hei, Mimin. Mulut kau ni memang macam baka. Kenapa kau suka kutuk aku? Alah, cakap semput sikit pun nak marah. Marahlah. Kau pun kau cakap aku penyakit hidup lah. Macam-macam. Hei, bertenang. Kenapa ni? Dia ganggu Cip ke? Hei, budak kena. Kau jangan sibuk lah. Oi, itu anak murid aku lah. Kenapa kau ajar dia budak kecil ni benda-benda yang tak hidup? Benda yang tak eloknya. Aku ajar dia seni mempertahankan diri. Aku kan dari Shaolin Temple. Aku ajar kungfu lah. Kungfu benda? Kau ajar dia berkaitu ajar benda-benda yang tak hidup. Dia kan muda lagi. Hei, kau jangan mengata Cip aku. Cip aku ajar aku kungfu tau. Kalau kau berani, aku kungfu kau orang lah. Sibuklah kau. Sibuk? Cip duduk situ je. Saya ada kat sini. Cip jangan takut. Saya dah belajar jurus kucing mabuk minum toddy. Apalah kau ajar benda budak ni benda yang bukan-bukan. Benda bukan-bukan? Itu seni mempertahankan diri lah. Dari Drunken Master. Ya, betul. Pandai anak buah aku. Kau jangan sibuk lah. Cakap pun macam lidah pendek. Silakan kau. Kau kata aku lidah aku pendek. Kau dah kata, Cip, kau dah lah kata aku semput. Penyakit hidup. Cip, dia kau ajar lah, Cip. Kenapa kau mengadu ni, ya? Uncle Gogon. Ya. Ada apa? Joinlah tim kita, Uncle Gogon. Malah aku tak ada kerja. Aku nak join korang. Tak apa, kita jangan racun dia. Dia tu budak baik. Sutian memang baik. Korang ya. Samping perangai tak senodor. Dah bubu. Dia korang ajar. Pergi serang diri. Gunakan Drunken Master punya teknik. Alamak. Bahaya ni. Budak kecil tu ganas. Baik aku cabut. Sebelum aku kena belasah. Kejap, Cip. Saya nak mandi kejap. Yelah, dia takut lah. Tahu takut. Saya baru posing mandi. Dia dah lari lah, Cip. Kan? Ini posing maut ni. Iya dah. Takut. Belum buka lagi. Bawa posing maut je dah lari. Ui, ketawa kau macam ketawa something lah.